polis, dia langgar traffic light. Ya bodoh. Polis. Mineral. Anda plus tak nak? Okey, tu je. Si bodoh ni tak matiin je. Kau lah bodoh. Bebal punya budak. Wah, selamat pagi guys. Selamat pagi. Pagi yang cerah. Alah. Hai guys, hari kita dekat sana ini. Budak bodoh. Beli payung? Ikut lah. Boleh sebaik dia 1 Jun. Kau nak buat makan ni atas, kau nak makan apa? Ni lah. Sekarang kau nak makan apa? Sekarang nak masak apa siut? Lepas tu kita pergi Pemimat tu. Mana buka dulu? Ya. Ya pun. Ni apa? Chicken floss ni. Boleh lah. Nak tak? Coklat tak nak? Buatlah standby coklat. Kenapa? Mana? Apa benda? Anda lapar, makanlah Snickers. Snickers ni? Snickers pun? Ngamuk je. Ni RM7. Ngamuk. Weh, beli Ferrero. Tambah dia punya beli Ferrero. Tak? Agak makin di Bueno lah. Mahal dia. Ya tu. Kau beli ke saya beli? Beli ni lah. Coklat manis sedap tak? Tak tahu. Aku selalu beli Jupiter. Beli mahal. Beli tak? Entah. Aduh, aku sarapan-sarapan ni kelemah. Kan nak terberak lagi kan. Biasa juga. Ah. Pagi hari RM57. Kalau tak ni. Sudah. What is this yang pagi-pagi dah 57 saja masnya. Pesta tu. Bukan main kerumputan lagi. Ada orang muntah guys. Dia tidur dia muntah. Bapak jauh saya kena parking. Mari kita. Ni salah outfit ni. Orang nak pergi apa itu Jun? Ni apa Miska? Tanas mana? Token boleh tak token? Apa yang installment nanti? Buat 12 bulan. 7 orang. Nama kau apa? Zura ZURA. Nama tu? Ira. Ira Kaza. Pakai. Nak aku pakai yang ke apa? Aku pakai kaki ya? Aku kena bagi satu. Dia nak ambil yang banyak. Tak masuk. Oh, nak pakai. Mungkin kau nak rekod diri kau pakai. Tak. Aku kena belajar pakai gelang tu. Pilih satu. Ada satu nak. Tak Kena sama. ambil yang satu bulan. Kau kosong-kosong kan? Sekejap. Tak ada lah, dia tarik lah. Ni. Ini sangat 03. 03 saya. Dasar SPM. Buat apa? Oh. Ha? Oh, okey. So ya, aku rasa macam nak pergi tengok bola tu pakai macam ni. Salam MU kalah. Aku tahu amat ni. Siapa yang nak berpura-pura nama di sini? Kodegram. Siapa yang hidup dengan penunggang pura-pura ni? Aku beri. Aku beri. Tinggal satu. Dia kalau pura-pura macam tu. Kau ajar. Itu pura-pura. Tak, dia nak action je tau.
Susah. Dah semua orang lalu. Omak ke bang? Enjoy abang ni. Sila. Bawa. Bela sikit, bela sikit. Tengah live eh. Saya terlalu introvert untuk buat live. Dari mana bang? Semuanya. Orang apa bang? Ngabung. Mana? Melaka. Lighting baik lah sini. Let's go. Tak habis lagi tu Zumba pula. Ding jaga ding jaga ding. Ewa baby shark du. So kita telah memulakan perjalanan kita. Perjalanan ke mana ni? Lata Bandar. Data Sakancin. Terang dah dekat 3 jam sampai sini dekat 3 jam. Tu baru drive. Beratur lagi. Sejam. Tak. Lighting sangat baik aku sangat suka. Nice. Oh. Ada nur. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang ni kita bawa gabungan. Alamak, gabungan nak kena lawan lah. Macam ni lah aku suka mi track macam ni. Memang. Kalau tak ada spring tak. So perjalanan baru melebihi 100 meter. Ada motor. Baik aku bawa motor aku naik sini. Itu memang tak lama sampai. Kita naik atas. Tu GBH. Kita tak tengok map dulu tadi. Aduh. Salah. Sekejap, bagi aku tengok map sekejap. Walaupun tak ada line. Tak masalahnya sini tak tunjuk. Dia tadi kata kalau usaha tu dah sini. Yalah, semua tu jadi ni. Kita dah sini kan. Betul lah kan naik sini. Nah. Tu lah tu. Ni GBH. Ni GBH. Kita dari awal kita dah salah. Tak. Betul. Baru tu nak panah ni. Jangan gunung burung hantu lama weh. Burung hantu? Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa? Burung murai, Pak. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Burung hantu? Apa ni? Belum 1 kilometer dah selesai? Setengah jam. Baru jalan. Masalahnya dia tak ada tunjuk. Lata Kijang punya apa tu checkpoint. Hati-hati Jangan licin guys. Kau pakai kayu tu pun saya tak pasal. Tunggu je ah. Cek jalan jap. Hai. Selamat pagi. Nak tanya, you tahu pasal jalan sini tak? Nak pergi mana? Lata Kijang. Kijang, you sampai satu junction, ada signboard dia. Left. Oh, Kijang. tak, yang dia macam naik atas tu Tak Sebab tak payah sangat. Sebab I baru sampai satu yang Y punya junction tu. You ada nampak signboard tak? Dia tak tunjuk Lata Kijang, dia tunjuk GBH je belah kiri. Bukan, GBH kanan. Lata Kijang left. Itu kat junction tu. Situ, junction tu. Maksudnya depan lagi lah. Oh, depan lagi. Depan lagi Lata Kijang Oh, okey. Depan lagi. I ingat sebab tu rasa macam baru sikit tapi sudah Oh, macam salah je. belum. Jauh lagi Adalah sikit. Tapi tak macam sikit-sikit lah. Faham. So betul lah ni terus lagi Betul. Okay, Dia ada sampai satu simpang lagi. Ni you sampai sini ya? Sampai sini. Oh, lagi nak pergi lagi. Depan ada junction, ada signboard. Lata Kijang left, GBH right dengan latar dinding. Okey, sebab tengok itu GBH satu macam tak. Terus lagi. confuse lah situ. Okey. Thank you Okey. You pergi mana? Tengoklah. Tengok, you sudah biasa lah. Taklah, semalam baru sampai. Oh, Semalam I pergi gunung. gunung itu besar hantu Besar hantu. Tinggi Susah sikit lah. Jauh lah perjalanan dia. Jauh You pernah naik Gunung Datuk tak? Apa nak? Mana lagi jauh?
Ini lebih jauh. Ini lebih jauh Takut kejap dah sampai. Itulah. Tapi dia pacak lah. Tapi dia distance kurang. Ini distance jauh tapi dia tak pacak Adalah sampai Camp Orchid terus itu pacak lah. Sebab saya dulu selalu juga pergi tu Gunung Datuk. Saya pernah paling laju naik 1 jam Wah, laju juga Laju sampai krem dekat atas. Tak apalah. Itulah. Kejap sudah krem, lepas tu turun lagi. Turun lagi. Lain hari naik lagi. Wah. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri. Weh. Sudah. Dia real beban. Nak pergi gunung, hilang beban. Beban ikut sekali. Aku ada satu tips kalau korang nak hiking dengan kawan-kawan kan. Kalau kau nampak kawan-kawan macam ni, cakap je ayat ni. 5 minit lagi. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Sampai first check point. 1 kilo lagi Mi. 1 minit lagi Mi. Steady lah dia tu. Dia ambil masa dia tengah fikir macam ni. Belatuk. Oh, burung yang apakah sawari Lighting sangatlah baik kat sini. Lighting ni sangat natural. I like it so much. Oh my god. So ya Sona. Yelah, patut aku dengar lagu lah. Aku tak boleh macam ni. 5 minit lagi. Dia kau main laju siap aku dekat. Roti. Tak ada makan roti. 5 minit lagi. Tanya kau pergi belakang tu kau keluarkan Digimon nanti tu kan. Aduh. Nanti dia keluar. Lepas tu aku cakap Singka. Cakap sikit. Ira. Cakap. Okey, sekarang kita dah berapa kilometer? Sekarang kita dah jumpa tempat 10 berak. kilometer dah naik. Kita dah jumpa tempat berak. Tempat berak ni semua dah kais-kais lah. Meh berak atas kepala aku. Nak berak. Meh berak atas kepala aku. Macam tu Mas. Macam gini cerita dia. Panjang cerita dia. Macam ni cerita dia. Aku nak turun laju. Yakin je kau. Kau jangan buat challenge yang tergolek tu. Jangan cakap. Dia cakap nak turun laju. Tu je paling laju dia. Abang terus punya lah. Tak nampak? Okay, nampak kan yang depan tu tengah buat video yang tu. Kalau korang nampak dekat TikTok, korang report tu. Block je video tu lah. So sekarang sebab aku dah jumpa enemy. Bukan jumpa enemy ni enemy lama tau. Susah gila daripada semalam aku main 10 kali dah lebih. Dia tak ada susah lawan guys. Ya, kau tengok aku nak lawan dia. Padahal aku dah dapat evolve yang dah kuat lah. Ni paling susah sebab ni last boss map ni. Aku dah tekan laju gila macam mana pun kalah langsung. Kalau kita laju tu, dia ada timing. Dia kau kena tengok macam ni. Dia keluar button tu, dia tekan. Kau tengok kalah siap. Memang kalau dah first kalah tu. Tu lah tu. Susah macam. Nampak kan? Tengok Tengok kalah. Daripada semalam tau aku main. Lebih 10 kali dah aku kalah. Tahu macam nak menang. Sebab dia tekan-tekan je. Tengok. Stress. Listen. Laju air dia. Deras tak? Let's go. Tempat ni dia memang pacak tau. Tapi best. Untuk aku lah best untuk dia. Aku dah turun 5 kilo lah. Azik. Sikit lagi.
Kau aja. Kau aja. Budak kebarayan. Barai satu. Barai dua. Barai tiga. Barai empat. Barai lima. Itu dia pelari utama kita sedang memanaskan dan mengetatkan skru di lututnya. Percubaan ke garisan. Sedia. Mula. Oh begitu. Sangat menarik ya. Sikit lagi. Let's go. Dia sangat mencabar je. Very best. Nampak action-action je nampak. Nampak asyik-asyik je. Tapi jalan tak ada. Jalan tar dia bagi ni. Kena check yang kat atas. So aku nak mulakan pace aku. Aduh bag ni. Alamak. Dia muntah pula. Aku nak ambil air 100 plus kat member aku. Lagi kita turun balik. Let's go. Sangat panas je. Jauh juga budak diorang ni jalan. Dasar. Kalau aku jalan seorang-seorang, lagi jauh aku tinggalkan semua. Tapi kita sebagai alpha, kita lelaki alpha, kita kena stay. Let's go. Awal tu lighting. Tapi sekarang dah siang tau. Dah pukul 11 lah. Aku tak tahu lah dah sampai ke apa sebab kosong. Aku seorang je ni. Aku nak lari. Tapi kalau aku lari, aku kena pegang beg. Aku malas. Ni dah menurun. Aku nak ambil air je. Lepas aku naik balik. Rasa macam dah sampai ni. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, dia murah betul. Nak 100 plus. Nak ambil air. Jauh tak lah. Tadi menaik, sekarang menurun. Ingat dah sampai jauh dia punya. Wah, ni menurun dah. Kan nak balik kena naik. Tapi sikit je. Jalan tu sejuk je. Dah nak sampai. Tengok sejuk. Oh, tangga. Dah sampai tu. Wah, ni kan nak kena naik tangga. Tengok tu rupa. Pisang. Boleh change shot tangga dia. Tengok lah tangga dia. Gila weh. Tangga tinggi-tinggi lah tu. Cabut lutut aku. The fuck. Aduh. Dasar. Oh. Tak sejuk kan. Ni apa benda ni? Bukan nak opek siapa ni? Oh, premium Hitam. 1 hour later. Pendakian untuk menuruni Data Kijang. Kami perlu mendaki untuk menuruni. Come on guys, 5 minit lagi. 5 minutes more guys. Tengok, aku sampai lupa nak makan, nak minum. Baru minum. Roti aku pun ada lagi dalam beg ni. Kejap aku share. Dah, kita sekarang ni semua penurunan. No more pendakian. Mari kita pulang. Aku lapar. Tolonglah, aku lapar. Aku lapar. Tengok, budak pun boleh hiking. Apa lagi alasan anda?
Ni apa hal siap? Risau pula aku. Tiba-tiba dia trap aku. Biar aku patah balik. Pokok. Aku ingat dah dekat. Jauh lagi punya. So aku dah tinggalkan member aku tadi. Biar dia dengan tunang dia. Sebab dia orang rehat-rehat jap. So aku jalan ni lah. Sebab panas lah. Panas sangat. Tengok cuaca. Dah pukul 1 dah pun weh. Panas gila. Lepas tu lagi 4 orang. Dia orang dah jalan depan dah. Tak tahu dah sampai kot. So aku je tinggal kat tengah ni. And panas weh. Sekarang jalan semua menurun je. Dah habis dah menaik ni. Panas gila. Pening aku. Dah. The end. Capek bye. Sikit lagi. Dia muntah pula.